Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama kami di TV PSS SK Kakapulai. Kami bawakan liputan khas kejohanan olahraga tahunan kali ke-29 yang berlangsung dengan penuh meriah pada bulan April 2026. Terima kasih Rifda. Saya kini berada di Padang SK Kakapulai. Lokasi berlangsungnya kejohanan ini melibatkan pelbagai acara. Persediaan awal dimulakan melalui latihan rumah sukan pada 14 dan 15 April yang melibatkan murid tahun 3 hingga tahun 6. Seterusnya, acara sukantara berlangsung pada 16 dan 17 April dengan pelbagai acara seperti 100 meter, lompat jauh dan lontar peluru. Pada 21 April, acara separuh akhir balapan dan akhir padang telah dijalankan dengan penuh persaingan sengit. Pada 22 April, murid prasekolah turut menceriakan kejohanan melalui penyertaan dalam acara sukan. Acara akhir padang berlangsung pada 23 dan 24 April, mempamerkan kemahiran dan ketangkasan murid. 28 April, acara akhir balapan dan raptai awal dijalankan bagi memastikan kelancaran kejohanan kemuncak. Pada 29 April 2026, telah berlangsungnya raptai penuh kejohanan olahraga tahunan serta penyampaian hadiah bermula jam 9:30 pagi hingga 10 pagi. Antara acara yang dipertandingkan termasuk lompat jauh, lompat tinggi, lontar peluru dan jalan bank serta acara 100 meter dan 200 meter melibatkan murid tahun 3 hingga tahun 6. Raptai ini memastikan semua perjalanan majlis berjalan dengan lancar sebelum hari kemuncak. Hari ini merupakan kemuncak kejohanan olahraga tahunan kali ke-29. Suasana amat meriah dengan sorakan penonton dari semangat luar biasa para peserta. Apakah perasaan anda selepas memenangi acara sukan? Saya sangat gembira dan bangga dapat menyertai kejohanan ini. Saya belajar bekerjasama dan tidak berputus asa. Apakah harapan cikgu mengenai sukan sekolah yang diadakan? Cikgu berharap murid dapat membina disiplin, semangat sukanan tinggi dan meningkatkan keyakinan diri melalui kejohanan ini. Terima kasih cikgu. Sama. Kesimpulannya, kejohanan olahraga tahunan bukan sahaja menjukir bakat murid, malah memupuk nilai murni dan semangat perpaduan. Dilaporkan oleh TV PSS SK Kakapulai. Membawa berita, bercinta